tu dia ada nama kampung Karen. Kisah ni kisah sungguh. Tapi ada pengajaran. Di kampung Karen adik-adik, dia ada seorang gila. Orang gila? Kenal orang gila? Kita kenal lah orang gila dah. Nama dia Rosik. Kita sebut nama tak apa mati dah. Rosik ni Rosik gila. Kalau ada adik-adik orang Jingo, kenal kan Rosik. Soho dia gila kok. Soho. Kita tak gila tak soho. Halah kok kita. Rosik ni dia gila pun dia rajin bel. Hebat dia situ. Dia bel. Dia suara dia sedap. Suara sedap dia bel. Hari tu dia bel pukul 10 pagi. Mungkin dia gila. Bel pukul 10 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan Rosik gila nah. Bel saja tak apa lagi. Dia letak as-salatu khairum minan naum. Bel apa ni? Bel subuh pukul 10. Kamu kata gila semua Rosik. Orang kampung pakat tu tak imam mari dulu duduk depan masjid. Rosik. Pukul 10 kamu mau bel apa? Orang kampung pakat tu tok bila tok hotel mari penuh masjid kalian. Waktu tu kamu dak ngaji situ. Dia tak doli, dia lagi gila. Dia bel sampai masuk dia bel. Habis bel tutup speaker, tu baik tengok orang ramai. Kata Rosik sudah mengata gila sungguh mung. Buat apa? Bel tengok je pukul berapa? Pukul 10 dia kata. Pak bel ke pukul 10? Tadi tok bila bel pukul 5 tak ada biar mari seko. Kita bel pukul 10 dia kata mari ramai pula bel pukul 10. Piyo gila dia kata. Kena. Ya gila-gila pun kena Rosik ni. Di Mo'o esok terabel pukul 10 nah. Terawak pukul 10 bel tengok. Ramai kata orang. Dia pakai kubik kita tengok. Dia nak tengok tak gila tu ya. Piyo gila juga lah Mo'o ni.